Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiral layla 'alan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar, وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار، الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. اللهم اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء. اللهم اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء. اللهم اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita melafazkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni sama-sama dapat kita menyambung pengajian kitab Asy-Syarqawi ala Hudhudi, mana pagi tadi kita tak dapat nak baca kerana saya pening kepala. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung pada muka surat yang ke-50 pada kata musannif sad wal qidamu wal baqa'u. Situ qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Sad ni mana qala al-musannif. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wal qidamu wal baqa'u. Wal qidamu dan sifat qidam. Wal qidamu dan qidam dan sifat qidam. Qidam ni sedialah. Wal baqa'u dan sifat baqa', kekal lah. Jadi ni yang disebut di dalam kitab Matan Ummul Barahin dikarang oleh Imam As-Sanusi. Baik, syarah kata yani Ahmad bin Mansur Al-Hudhudi. Shin qala syarihu. Shin mana qala syarihu, telah berkata oleh syarah. Al-qidamu, al-qidamu bermula qidam. Al-qidamu bermula qidam fi haqqihi ta'ala, pada haknya Allah Ta'ala, pada zat Allah Ta'ala. Fi haqqihi ta'ala, pada hak Allah Ta'ala, daripada zat Allah Ta'ala. Khabar dia ibaratun, ialah ibarat, ay mu'abbarun bih. Ibaratun ialah ibarat an nafyil adami. An nafyil adami, daripada ternafi tak ada. An nafyil adami, daripada ternafi tak ada. As-sabiqi, yang mendahuluilah ia al-adam. As-sabiqi, yang mendahuluilah ia al-adam. Lil wujudi, akan ada. Lil wujudi, akan ada. Jadi makna qidam ni ialah ibarat daripada ternafi tak ada, yang mendahului ia akan ada. Tulis itu.
yakni ada Tuhan, boleh sana, yakni ada Tuhan bukan lalu kok tak ada. Yakni ada Tuhan bukan lalu kok tak ada. Maknanya ada Tuhan ni bukan kata tak ada. Mana ada Allah Ta'ala ni bukan kata dulu tak ada, kemudian baru ada. Bukan lagi tu. Hanya ada Allah Ta'ala ni dengan tidak ada permulaan, dengan tidak didahulukan oleh tak ada. Kita ni ada mula, kita ni didahulukan dengan tak ada. Mana kita tak ada dulu, kemudian baru ada. Adapun Allah Ta'ala, ada Allah Ta'ala tidak didahulukan dengan tiada dulu. Artinya bukan Tuhan tu tak ada, kemudian baru ada. Kalau lagu tu ada mula, supaya kita ni asal tak ada, kemudian ada. Jadi ada mula. Itu kata musannif, ibaratun, ialah ibarat, ialah cakapan an-nafyil adami, daripada ternafi tak ada, as-sabiqi, yang mendahulilah ia al-adam, tak ada, lil wujudi, akan ada, yakni ada Tuhan bukan lalu kok tak ada. Maknanya ada Tuhan ni bukan kata tak ada dulu baru ada. Hanya ada Allah Ta'ala ni tidak ada permulaan, tidak didahului dengan tiada. Itu maksud qidam, maksud sedia, yakni ketiadaan awal bagi adanya Allah Ta'ala, ataupun menafikan tak ada, menafikan ada Allah Ta'ala tu didahulukan dengan tak ada. Mudah-mudah nak faham kan? Allah Ta'ala tu tak ada, ada Allah Ta'ala tu tidak ada permulaan. Gitu mudah lah. Boleh faham lah, insyaAllah. Jadi lam dalil wujudi tu, lam tu lam zaidah lah. Kerana kaedah kita hari tu, al-lamu idza waqa'at ba'da ismil fa'ili al-muta'addi fahiya zaidatun. Itu kaedah tu kena ingat lah. Kena hafal, ingat molek. Itu insyaAllah lah. Wa in syi'ta qulta, wa in syi'ta, wa in syi'ta, dan jikalau engkau kehendak, wa in syi'ta, dan jikalau engkau kehendak, ay qawlan akhara fi ta'rifil qidam. Begitu. Wa in syi'ta, dan jikalau engkau kehendak, ay qawlan akhara, qawlan akhara fi ta'rifil qidam. Wa in syi'ta, dan jika engkau kehendak, ay qawlan akhara, akan perkataan yang lain, fi ta'rifil qidami, pada mendefinisikan qidam, qulta, nescaya engkau kata, qulta jawab dah, qulta, nescaya engkau kata. Kata lagu mana? Maqul qana au an nafil awwaliyati. Jadi au an nafil awwaliyati ni ataf pada kata an nafil adami. Ataf itu au an nafil awwaliyati ni ataf pada kata an nafil adami. Atas itu atas itu. Maknanya kita takdir kalam kata al-qidamu fi haqqihi ta'ala ibaratun an nafyil awwaliyati lil wujudi. Itu kalau cara takdir kalamnya pusing betul lah. Apa pada kata an nafyil adami, takdir kalam al-qidamu fi haqqihi ta'ala ibaratun an
nafyil awwaliyati. Lagi tu, nampaklah. Boleh? Nampak macam mana? An nafyil awwaliyati ataupun an daripada nafyil awwaliyati, ternafi awal, nafyil awwaliyati ternafi awal, lil wujudi bagi ada, lil wujudi bagi ada, lil wujudi bagi ada. Makna qidam ni menafikan ada mula bagi ada Allah Ta'ala. Itu qidam lah. Qidam ni mana menafikan ada awal, ada permulaan bagi wujudnya Allah Ta'ala. Itu. Tentu kata au naf'il awwaliyati lil wujudi, ataupun menafikan awal bagi wujud. Ni tu menafikan ada permulaan bagi adanya Allah Ta'ala. Itu maksud qidam, mana sedia. Au an naf'il iftitahil wujudi kulliha bima'na wahidin. Au, ini ataf lagi pada kata tu an naf'il adam. Au ataupun an naf'il iftitahi, ataupun ternafi mula, lil wujudi bagi wujud, lil wujudi bagi wujud, lil wujudi bagi wujud. Yani ada itu tidak ada mula, yani ada itu tidak ada mula. Kulluha bermula sekaliannya as-salasah. Tiga definisi tadi Kulluha bermula sekaliannya as-salasah bima'nan wahidin, kainatun bima'na wahidin, adalah ia dengan satu maksud, satu makna. Maknanya ada Allah dengan tidak ada permulaan, wujudnya Allah Ta'ala dengan tidak ada mula. Itu maksud dia. Habis. Wal baqa'u dan bermula sifat baqa'. Ini sifat termasuk dalam sifat salbiah lagi. Kalau wujud dalam sifat nafsiyah, qidam, sifat salbiah kan, sifat salbiah ni dia ada 6. Ada 5. Ada 5. Qidam, baqa', mukhalafatu lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah. Itu wal baqa'u dan bermula baqa' ibaratun, ialah ibarat, ialah cakapan, an nafil adami, an nafil adami daripada ternafi tiada, daripada ternafi tiada, al-lahiqi yang menghubungilah ia al-adam, al-lahiqi yang menghubungilah ia al-adam, lil wujudi akan ada, lil wujudi akan ada. Makna baqa' ni menafikan tak ada, yang menghubungi akan ada. Artinya nak nafikan Allah Ta'ala tu tak ada selepas daripada ada. Lagi tu. Nak nafikan Allah Ta'ala tu tak ada selepas daripada ada. Memang kita selepas tu mudah faham itu makna menafikan tak ada yang menghubungi bagi ada. Ada Allah Ta'ala tu tak ada sudah mudah nak faham Ada Allah Ta'ala tu tidak ada akhir. Ada Allah Ta'ala tu dengan tidak diakhiri oleh tiada. Lah itu. Kita ni ada, akhir kita tiada. Jadi Allah Ta'ala tu ada dengan tidak ada
dengan tidak ada takdak selepas ada. Lagu tu. Au apa pada an nafi intihai wujudi, au ataupun an nafi intihai, nafi suk ni sudah, nafi wujudi suk bagi ada, kesudahan bagi ada. Nak nafikan Allah Ta'ala ni ada kesudahan, itu makna baqa'. Baqa' ni mana menafikan Allah Ta'ala tu ada pengakhiran. Mudah nak faham lagu tu kan. Kita nak nafi kata Allah Ta'ala ni ada pengakhiran, ada kesudahan, maka itulah baqa'. Kalau kidam, kita nak nafikan Allah Ta'ala tu ada mula. Baqa' nak menafikan Allah Ta'ala tu ada pengakhiran, ada kesudahan. Jadi Allah Ta'ala ni ada, dia tak ada mula, tak ada akhir. Lepas tu hakikat dia lagu mana? Wallahu alam. Yang wajib kita tahunya, Tuhan ada, tak ada mula, kemudian Tuhan ada, tak ada akhir. Lagi tu je. Duk tebeng, duk mikir hak lebih-lebih, hak tak disuruh fikir, tu jadi gila tu ni. Habis. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, wa mukhalafatuhu dan bersalahannya Allah Ta'ala lil hawadis bagi benda-benda yang baharu, lil hawadis bagi benda-benda yang baharu. Gitu nih. Jadi hawadis ni mana bagi benda yang benda-benda yang baharu. Mana hawadis ni kena pada hak ada. Supaya kita ni kata hawadis kalau sebut mungkinat lebih umum. Mungkinat ni hak tak ada lagi pun dipanggil mungkinat, hak tak ada dah pun, hak ada dah pun dikatakan mungkinat. Maka persoalan dari sini, kenapa musannif tak sebut, kenapa ulama-ulama tauhid ni dia tak kata mukhalafatuhu lil mumkinat. Kalau mukhalafatu lil hawadis, kena pada hak ada dah, bersalahan Allah Ta'ala bagi benda-benda yang baharu. Baharu mana ada dah. Kalau mungkinat tu yang tak ada dan yang ada tak sama. Pemungkinat supaya kita ada cucu bagi ustaz ada tu termasuk mungkinat tu. Hak tak ada lagi ke ataupun hak ada dah tak sama. Tapi kenapa tidak dikatakan mukhalafatuhu lil mumkinat, bersalahan Allah Ta'ala bagi mumkinat, tetapi disebut lil hawadis. Ni dari kalau kita tengok dalam Syarqawi, dalam tu dia dah sebut innama lam yaqul lil mumkinat wa in kana a'amma li anna al hawadis hiya allati yatawahhamu al mumasalah bainaha wa bainahu ta'ala li musyarakati lahu fil wujud wal mumasalah la tatawahhamu illa baina syai'aini al-mushtarikaini fil wasfi fayuhtaju li daf'i zalika at-tawahhum bi zikri al-mukhalafah walidha lam yazkurha al-musannifu illa ba'da al-hukmi bil wujudi. Tu tengok baca dalam tu lah. Nak tahu jawapan dia, baca dalam tu. Kalau tak faham pun buat faham. Itu habis. Jadi mukhalafatul lil hawadis, bersalahan Allah Ta'ala bagi benda-benda yang baharu. Jadi tak boleh kita nak samakan Allah Ta'ala dengan makhluk ni. Sebab itulah kalau kita tengok dalam kitab-kitab Jawi dia sebut sekalipun
dalam ayat Al-Quran atau hadis yang beri kesamaran Allah Ta'ala tu menyerupai makhluk, maka ditakwilkan. Ditakwilkan, sama ada takwil itu takwil ijmali ataupun tafsili. Sama juga seperti hadis jariyah. Hadis jariyah, walaupun hadis tu kita tahu hadis sahih, tapi yang nak faham hadis tu dia tak boleh faham sekadar zahir hadis. Apabila kita faham sekadar zahir hadis, itulah yang menyebabkan kefahaman kita tu salah. Tu. Jadi kita tengoklah bagaimana pentafsiran Imam Nawawi dalam menghuraikan hadis tersebut. Jadi dihuraikan oleh Imam Nawawi macam mana? Jangan kita petikai pula Imam Nawawi dengan Nabi, mana lebih lagi. Dari kita. Kita dengan Imam Nawawi pun, Imam Nawawi lebih faham lagi. Berapa ni? Tanya ada berapa? Ha? 28. Murai pula dah. Allah Allah. Jual. 28 habis. Shin mana qala syari'u. Shin mana qala syari'u. Ai ini tafsir fi lughah. Ini tafsir fi lughatin, pada lughah. La yumasilu syai'an minha. La yumasilu, mana tidak menyerupai lah ia Allah. La yumasilu, la yumasilu, tidak menyerupai ia Allah, syai'an, akan sesuatu, minha, daripadanya hawadis. La yumasilu, mana tidak menyerupai ia Allah, syai'an, akan sesuatu, minha, kainan minha, adalah ia, minha, daripadanya hawadis. Makna mukhalafatul lil hawadis ni di segi lughahnya ialah tidak menyerupai ia Allah akan suatu daripadanya hawadis. Kalau kita mengapa dalam apa? Dalam mata bina, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, masala yumasilu mumasalah. Jadi berarti ba' ni ba' musyarakah. Ba' musyarakah. Betul ni hak tengok ni mengaji tak, sarah tak. Ba' mumasalah, ba' mufa'alah ni mana ba' musyarakah baina isnaini. Jadi maksud dia apa? Allah tak serupa dengan suatu dan suatu pun tak serupa dengan Allah. Itu maksud dia. Musyarakah ni maknanya Allah tak serupa dengan suatu dan suatu pun tak serupa dengan Allah. Kinayah daripada tak serupa sekara habuk pun. Lah itu bahasa tani. Jadi yumasilu tidak menyerupai Allah. Jadi yumasilu ni bina musyarakah. Wa bina'uhu li musyarakati bainas naini. Wa qad yakunu lil wahid. Mata bina ada. Itu kena hafal habis ni Allah tak serupa dengan suatu dan suatu pun tak serupa dengan Allah. Ini kinayah daripada tak serupa sekara habuk pun. Sekara habuk tu bahasa petani Ini Allah tak serupa dengan suatu dan suatu pun tak serupa dengan Allah. Jadi syai'an tu kinayah daripada tak serupa sekara habuk pun. Gitu. Boleh dapat dah dhabit dah. Boleh aja.
Ni boleh tak? Tengok ni boleh tak? Dapat tak? Faham tak? Faham kan? Ni ngaji tauhid ni macam tu lah. La fi zatihi, la fi zati ay la yumasilu fi zatihi. Mana takdir aku tu? La fi zati la yumasilu, la ay la yumasilu, tidak menyerupai lah ia Allah, fi zatihi pada zatnya Allah, wala fi sifatihi dan pada sifatnya Allah, wala fi af'alihi dan pada perbuatannya Allah. Mana tak serupa tu, tak serupa pada zat Allah, tak serupa pada sifat Allah, tak serupa pada perbuatan Allah. Gitu. Wal mukhalafatu lil hawadisi, dan bermula mukhalafah lil hawadis tu, ibaratun, ialah ibarat, ialah cakapan, an nafyil mumasalati, an daripada nafi bersamaan, an nafyil mumasalati daripada nafi bersamaan. Jadi an tu dipanggil an lil matruk, tinggal, mana tinggal lah. Nafi bersamaan fi zati pada zat, was sifati dan sifat, wal af'ali dan pada perbuatan. Fi zati pada zat, was sifati sifat, wal af'ali dan perbuatan. Ai ini tafsir nafi. Ai ini ialah tafsir bagi nafi. Zatullahi, bermula zat Allah Ta'ala. Zatullahi, bermula zat Allah Ta'ala. Laisat, laisat tidaklah ia zat. Laisat tidaklah ia zat. Laisat tidaklah ia zat. Kazati syai'in, ay kainatan. Kainatan kazati syai'in, seperti zat sesuatu, minal makhluqati, daripada makhluk. Laisa, tidaklah ia Allah, jirman, jirim. Allah Ta'ala bukan jirim. Apa jirim? Mamal al-farad, barang yang memenuhi kekosongan. Kita kena ingatlah, jirim mamal al-farad. Kalau kita kata Tuhan bertempat, jadi Tuhan tu jirim. Sebab jirim ni ialah sesuatu yang memenuhi kekosongan. Jadi kalau kita kata Tuhan duduk atas langit, acah-acah salah. Padahal salah tidak tikak kata Tuhan duduk atas langit pun. Salah kata al-istiwa maklum. Istiwa tu maklum sebab disebut dalam Quran. Was-su'alu anhu bid'ah, pertanyaan pada bid'ah. Maknanya beriman dengan ayat tu aja sebab disebut. Tetapi pertanyaan daripadanya bid'ah. Maknanya salah ni bukan kata Tuhan tu duduk atas langit, duduk bertempat macam kita. Hanya serah pentafsirannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Tuhan tu bukan jirim lah. Sebab tu kita hafal dulu dalam yang kita mengaji dulu dalam nazam maqulat tu lah. Kal ajrami, kal ajrami ay ka ajramil hawadisi. Kal ajrami ay ka ajramil hawadisi, seperti jirim-jirim yang baharu. Kal ajrami, seperti jirim-jirim. Ay ka ajramil hawadisi, seperti jirim-jirim yang baharu. Jadi kena faham dululah jirim tu apa dia. Kalau kita nak mengaji tauhid, jirim pun tak faham, ini masalah lah. Itu kena hafal banyak. Hafal matan jami'ah, matan bina. Hafal pula panggil matan isinya, matan mimahnya, alfiyahnya, usulan mantiknya,
Makulanya semua matan-matan ni kena hafal. Betul guru dulu lama-lama dulu hebat memang sebab ingat matan banyak. Kita lah ni hebat kita sebab copy paste dalam Facebook nampak kemah copy paste dalam Facebook, dalam Google nampak kemah padahal hati kosong. Sebab apa? Sebab kita kesilapan kita sendiri, kita malah menghafaz. Jadi bakat-bakat berubah lah, hafal boleh jadi kemah. Wasifatuhu, dan bermula sifat-sifatnya Allah. Wasifatuhu, dan bermula sifat-sifatnya Allah. Laisat, tidaklah ia sifatuhu. Laisat, tidaklah ia sifatuhu. Kasifatil makhluqati, kasifatil makhluqati, seperti sifat-sifat makhluk. Kasifatil makhluqati, seperti sifat-sifat makhluk. Hadisatin, ini sifat pada kata sifatil makhluqat, ataupun sifatin hadisatin, atau boleh nak baca hal, boleh hal pada kata sifatil makhluqat, buat hal. Hadisatan, hal keadaan sifat makhluk tu. Hadisatan, yang baharu. Makhsusatan, yang ditentu akan dia akan hadisah. Makhsusatan, yang ditentu akan hadisah. Bal hiya, bahkan dia sifatuhu, sifat Allah. Bal hiya, bahkan dia sifatuhu. Qadimatun, ialah qadim. Qadimatun, ialah qadim. Wa af'aluhu, dan bermula perbuatannya Allah. Laisat, tidaklah ia af'aluhu. Laisat, tidaklah ia af'aluhu. Ka af'alil makhluqati, seperti perbuatan-perbuatan makhluk. Hadisatan, hal keadaan baharu. Muktasibatan, yang usaha. Muktasibatan, muktasibatan, yang usaha. Yang usaha ia hadisah. Bal hiya, bahkan dia. Bal hiya, bahkan dia Allah. Bal huwa, bahkan dia Allah. Al-Khaliqu, yang mencipta ia Allah. Al-Khaliqu, yang mencipta ia Allah. Lil kainati, bagi akan sekalian makhluk. Lam tu lam zaidah. Bal huwa, bahkan dia Allah. Al-Khaliqu, yang mencipta ia Allah. Lil kainati, akan sekalian makhluk. Khaliq itu bila wasitatin, dengan tiada perantaraan. Bila wasitatin, dengan tiada perantaraan. Wala mu'inin, dan tidak ada yang menolong. Wala mu'inin, dan tidak ada yang menolong. Kita ni buat juga, tapi ada perantaraan. Macam-macam lah jadi. Pehornya, apa dia, grandernya, vibrator, macam-macam benda lah. Laisa kamislihi, tidak ada seumpamanya Allah. Syai'un, oleh sesuatu. Wahwa, dan bermula dia Allah. Wahwa, dan bermula dia Allah tu as-sami'u, maha mendengar. Al-basiru, maha melihat. Wal hawadisu, dan bermula hawadis itu. Hawadis lagi tak faham. Hawadis tu benda apa? Wal hawadisu, dan bermula hawadis itu. Hiya al hawadis. Al makhluqatu, ialah makhluk. Hawadis tu mana makhluk lah. Gitu lah. Sad, mana qala al musannifu. Sad, mana qala al musannifu.
Wa qiyam, ni atas pada wujud dah. Wa qiyamuhu, dan berdirinya Allah Ta'ala binafsihi, dengan sendirinya Allah. Jadi diri dengan sendiri. Lagu mana tu? Ai la yaftakiru, ini tafsir qiyamu ta'ala binafsi. Takut faham diri dengan sendiri, Tuhan duduk bangun tak ada siapa tolong. Kalau gitu, ai la yaftakiru, tidak berhajatlah ia Allah, ila mahallin, kepada tempat, wala mukhassisin, dan kepada yang menciptakan atau yang menjadikan, fa'il. Wala mukhassisin, dan tidak berhajat kepada fa'il yang menjadikan dia. Itu makna qiyamuhu ta'ala binafsi, mana Allah Ta'ala tidak berhajat kepada mahal yang zat. Nah, wala mukhassisin, dan tidak berhajat pada mukhassis, yakni fa'il yang menjadikan dia. Jadi syin itu dia akan hurai dengan panjang lebar lagi dalam syarahan dia. Jadi insya-Allah kita akan sambung pula pada keesokan hari. InsyaAllah esok ada lah, mudah-mudahan sihat wal afiat. Esok insyaAllah khatam. Wallahu alam, aqulu qali hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam.